Media dan pemerhati bola sepak di Indonesia dibuat gementar lihat skuad superpower yang akan dibawa Harimau Malaya untuk kejohanan FIFA Asian Cup 2026. Skuad Harimau Malaya dijangka akan tampil dengan kekuatan luar biasa dan boleh dianggap sebagai skuad superpower apabila beberapa pemain naturalisasi baharu berkemungkinan dipanggil bagi menghadapi kempen FIFA Asian Cup pada September ini. Media serta pemerhati bola sepak Indonesia dilaporkan mula memandang serius, bahkan ada yang mengaku gementar melihat barisan mengerikan skuad Harimau Malaya itu. Kerisauan mereka disebabkan kerana Malaysia dan Indonesia bakal berentap pada September nanti. Kini mereka menganggap Harimau Malaya adalah satu ancaman paling berbahaya dalam kejohanan itu. Mereka berpandangan sekiranya nama seperti Bergson Da Silva, Manuel Hidalgo, Brad Tapp dan Shane Lowry benar-benar disenaraikan bersama beberapa lagi tonggak baharu, maka Harimau Malaya akan memiliki pilihan pemain yang jauh lebih berkualiti dan seimbang. Bergson Da Silva dikatakan menjadi pemain yang paling berbahaya buat pertahanan Indonesia. Penyerang berbisa JDT itu dilihat cukup mampu untuk mengucar-kacirkan pertahanan Garuda. Harimau Malaya akan berentap dengan tuan rumah Garuda dalam aksi FIFA Asian Cup pada September nanti. Skuad kendalian Tan Cheng Ho diletakkan dalam kumpulan A bersama Indonesia, Singapura dan Bangladesh.